Saya nak tanyalah, kalau dalam setahun saya ada 2 kerja, macam mana? Okay, first of all, korang kena relax. Jom saya explain macam mana. Kalau dalam tahun yang sama korang kerja 2 tempat, contohnya Januari sampai Jun kerja di syarikat A, lepas tu Julai sampai Disember kerja di syarikat B. Waktu korang isi e-filing, gaji kena campur sekali. Okay, macam ni. Contoh mudah. Syarikat A bayar RM2,000 sebulan. Jadi total dalam 6 bulan, RM12,000. Waktu di syarikat B pula, bayar RM3,000 sebulan. Total dalam 6 bulan, RM18,000. Jadi, jumlah keseluruhan tahun tu adalah RM30,000. PCB pula memang confirm dah ditolak oleh kedua-dua majikan. Tapi, bila isi e-filing, LHDN akan tengok jumlah pendapatan setahun, bukan asing-asing. Jadi, kita kena masukkan kedua-dua EA form tu sekali. Lepas tu, baru boleh tolak pelepasan individu, KWSP, insurans dan sebagainya. Kalau lupa nak campur, get ready dapat surat cinta daripada LHDN. Tapi, bukan jenis yang ada bunga tau. Ada penalty. Jadi, senang cerita, semua income setahun kena declare. Nak kami bantu mudahkan pengurusan kewangan anda? DM kami sekarang untuk semakan percuma.